Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman. So hari ni aku nak bawa korang pergi makan dekat pasar di Bandar Baru Bangi. Makan breakfast kat sini memang rasa dia vibe-vibe macam kau duduk kat kampung, kat pekan. Macam aku sendiri bila datang sini, aku rasa vibe dia tu macam vibe-vibe kat kampung aku, which is Pasir Mas, Kelantan. So memang kita dapat rasa dia macam kita pergi gerai kawasan kampung. So kedai roti canai tadi, kedai favourite roti canai aku kat sini. Dan wife aku pula dia order laksa dekat kedai yang tadi tu lah, kedai makanan Terengganu. So aku order roti sarang burung. So kita nak try dulu laksa daripada kedai yang jual macam-macam makanan Terengganu tadi. Tapi ni laksa, aku tak pasti laksa apa. Tapi aku boleh kata macam ni lah, aku bukan peminat laksa. Aku boleh kata laksa ni one of the dish yang aku tak makan lah, yang aku tak suka. Tapi kalau laksa dia tu sedap, aku akan makan. Dan ini one of it lah. Dia rasa pekat, kuah dia likat. And boleh rasa that orang kata isi-isi ikan yang digunakan untuk buat kuah tu. And basically cukup rasa lah laksa dia, tak memuakkan lah. And ni pula roti sarang burung. Aku nak try roti sarang burung. I would say dia punya texture telur tu on point lah. Memang telur dia bergoyang kat tengah tu. Of course kita akan cicah dengan dal. And bila aku makan ni, I would say memang padu. Okay, roti canai yang sedap adalah bila dia ada texture yang on point. Okay, texture yang on point tu macam mana? Dia ada part yang garing yang buatkan roti canai tu jadi flaky, but at the same time masih lagi ada orang kata kelembutan dia kat situ. Dia tak kenyal ke apa. So memang sedap gila. Ini pula aku order juga roti bom and teh ais dengan kopi ais. Kau tak payah cakap lah, kau tengok warna pun kau tahu memang sedap, likat. Okay, memang pekat. Tapi potong kaki sikit lah. Kalau tak nak potong kaki, kena cakap kurang manis. Tapi dia punya roti bom pun pada aku sedap. Okay, texture dia of course on point, flaky semua. Flaky and at the same time lembut. Tapi yang ni dia lebih buttery lah sebab roti bom kan. And benda tu pada aku sedap lah. Okay, sedap untuk dimakan. Dia tak terlampau muak. Maksudnya butter yang dia pakai tu tak terlampau banyak. So overall ambience yang tenang, rasa makanan dia sedap, padu. So okay guys, so dalam kesibukan Bandar Baru Bangi ni kan, and dengan lambakan tempat-tempat breakfast yang hipster yang ada dekat Bangi ni, yang tiba banyak tumbuh macam cendawan kan, masih lagi berdiri teguh gerai-gerai yang ada di pasar ni lah. Dengan orang kata suasana kampung yang vibe-vibe kampung or pekan yang dia bawa, dan rasa dan makanan, jenis-jenis makanan dia pun makanan-makanan kampung yang dia jual. Makanan-makanan yang vibe-vibe kampung lah, vibe-vibe pekan je tu kan. And rasa makanan dia pun sedap. And of course point utama dia murah. Murah. Macam dia sebenarnya kau nak jumpa harga yang macam kau makan kat pasar tu dekat kedai lain dekat Bangi ni memang sangat susah lah. Okay, macam aku order tu roti canai tu berapa ringgit lah, tak ingat, RM1, RM2 gitu je. Air pun sama. So macam memang worth it lah, worth every penny lah kau nak makan kat situ. Kalau kau nak macam, yelah, bila kau bangun pagi-pagi segar-segar, kau nak macam vibe yang tenang, that is the place to go lah. Kau jangan rasa macam pergi pasar nanti busuk lah semua. Tak ada. Di pasar basah tu kawasan dia lain. Dia kawasan Gerani, dia berdekatan tapi dalam kawasan yang sama, tapi tak adalah dekat pasar basah tu. Dia ada ni lah, dia ada kawasan yang berbeza lah. So yeah, of course I would definitely give 10 out of 10 untuk makanan di pasar Bandar Baru Bangi. And I would definitely recommend someone yang nak orang kata vibe-vibe tenang, especially orang tua yang datang Bangi ni, datang berjalan, aku akan recommend dia orang makan kat situ untuk rasa vibe kampung tu di tengah-tengah bandar ni. So itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye.